So Jack, macam mana malam ni? Alhamdulillah, masih unbeaten di Paroi. Kemenangan kedua kita. Betul. Untuk Liga Super. Untuk Liga Super, betul. Dan kita naik sikit anak tangga lah ke atas. Cara nombor 4. Okay. Kesilapan dia sekarang, kesilapan dia yang dulu, yang hari tu kita draw dengan immigration, which is tak patut lah. Tapi sekarang kita dah improve sikit demi sikit. Nampak macam sekarang ni kita dah try untuk penetrate goal awal. Selalu sebelum ni lambat kan. And then nampak dah dekat bahagian defense tu Nizam Jamil dah mula terapkan disiplin dia yang tinggi, which is kita try to avoid counter and chances daripada Sabah. Dan sekarang ni kalau korang nak tahu, Sabah sekarang positif hanyalah Stoke Wilkin je. Yang lain semua kesian lah. Dan Adidas sponsor dia. Stoke Wilkin main tadi baik. Stoke Wilkin main baik. Tak ada apa-apa sangat. So far semuanya improve daripada segi counter attack. Daripada segi counter attack, holding dan defending semua improve. Masuk kepada second half tu aku rasa permainan agak slow sikit. Tapi ini korang yang minta kan, korang tengok kan Lokman macam mana. Sayang tak ada rezeki nak gol je. Tapi tadi peluang dia tapi korang tengok kan sikit je. Okay, korang tengok Lokman macam mana. So kita saya rasa pengalaman Lokman dekat luar negara membantu dia ke tak? Of course membantu. Walaupun dia tak bermain, walaupun kurang untuk mendapatkan minit permainan, tapi pengalaman tu yang penting. Dan sekarang korang nampak hasil dia. And then kita orang daripada sini kita nampak dribble dia, passes dia, dia punya sprint, speed dia laju. Memang one of kita punya backup yang terbaik lah. Diharapkan dia konsisten dan tidak mengulangi kecederaan lah. Kecederaan yang berulang. Aku rasa kita satu lagi, kita berjaya elak beberapa apa orang cakap set piece punya yang chances untuk gol. Chances untuk gol yang opponent punya. Kita berjaya elak benda tu, which is benda ni selalu berlaku pada perlawanan sebelum ni. Dan malam ni every set piece yang Sabah try buat, kita berjaya avoid benda-benda macam tu. Coach Nizam dah banyak improve demi satu persatu. Dan kalau dia macam ni ibarat daripada ni 9 dekat bawah dia naik sikit. Kita tak boleh. Aku faham sekarang ni kita menang ni, of course next game dekat Paroi akan penuh lagi. So the expectation become bigger and bigger. So sekarang ni kita just hope Negeri Sembilan continue the consistency. Itu sahaja. Jangan drop, just continue the consistency. Sikit. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Next game kita akan away di Penang next week, tak silap aku. And then kita akan break. Aku faham ramai yang mungkin akan tertanya-tanya pasal keadaan bola sepak Malaysia sekarang ni. Sabar. Aku pun marah, tapi at least kita kena tunggu keputusan lah. Ini adalah 9 hari. 9 hari lagi. So korang kalau video ni besok keluar, korang ada 8 hari. 8 hari ni korang enjoy lah video ni. Enjoy kemenangan ni 9 malam ni. Daripada aku sendiri, of course aku nak cakap something, tapi aku rasa bukan masa yang sesuai. Kita terpaksa untuk tunggu tribunal keluar dulu sementara ni. So kita just berdoa yang terbaik. Semoga Tuhan merahmati bola sepak Malaysia terus. Kita tak boleh nak cakap banyak pasal ni. Kita tetap kena tunggu juga tribunal tu keluar. Kalau cuma apa yang aku boleh cakap, kalau benda ni memang kita betul, buktikan dan lawan. Itu saja. Dan lepas tu korang jangan lupa, selepas daripada international break, kita ada perlawanan yang sangat-sangat penting. FA Cup bertemu semula dengan Selangor. Okay. Kita akan jumpa dia di sini dulu and then kemudian MBPJ. So korang penuhkan stadium. Betul. Kalau ini 20,000, itu kasi penuh 25,000. Betul. Itu saja. Jack, bola yang sebenar di mana? Bola sepak yang sebenar hanyalah di Paroi. So, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.